Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada tertera di mimbar tuan-tuan ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Cuma tak pasti berapa ramai yang baca. Mungkin tak terbaca sebab daripada sudut khatnya agak, kalau diimbas, ditengok-tengok mungkin tak terbaca tu, cuma nampak cantik lah. Yang bermaksud dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz perangkap Tuan Imam kita, sempat sembang tadi dengan beliau dalam 2 minit tak sampai. Pelajar tahun 1 ya, di UKM. Mudah-mudahan inilah base untuk beliau menimba ilmu, menimba pengalaman untuk masa depan dalam dakwah, insya-Allah. Tahniahlah kepada saudara. Mudah-mudahan Allah berkati di atas nikmat rezeki, berada dalam sebuah surau yang indah, memimpin solat sembahyang, mengimamkan waktu. InsyaAllah itulah base yang akan meningkatkan keimanan dan keupayaan insyaAllah pada masa akan datang. Ini bakal penceramah terkenal insyaAllah. Kita doakan. Yang berbahagia Tuan Said Abdul Rahman selaku pengurusi Surau An-Nur, dan saya pun sekali kedua bertemu Tuan Said ya. Kali pertama di rumah yang berbahagia Dr. Azmi dan Prof. Muhaya ya. Alhamdulillah orangnya masih muda, alhamdulillah. Seterusnya yang saya hormati, yang saya kasihi seluruh dan kuasa Surau An-Nur, dan tidak saya lupakan kepada yang berbahagia Dr. Azmi dan Prof. Dr. Muhaya di atas undangan pada malam ini untuk hadir sebagai penceramah. Dan saya menghargai jemputan tersebut, alhamdulillah, dan merasa bahagia dan seronok kerana sampai di satu kawasan yang cukup indah situasi dan lokasinya.
bila masuk kawasan Country High ini rasa macam tak nak keluar dah. Kau boleh duduk kat sini pun tak apa, ya. Lokasi yang cukup cantik dengan kehijauan, kediaman yang tersergam indah, dengan bukit bukau, gunung ganang pun nampak, ya, suasananya. Dan bertambah lagi berkat bila dah masuk ke surau ini yang saya nampak bukan lagi surau sebenarnya, dalam konteks namanya sudah boleh dinamakan masjid. Boleh dinamakan masjid. Dan saya menjelajah ke Selangor ini sekira sudah hampir seluruh pelosok penjuru Selangor lah, bukan alam, ya. Saya tak bertemu lagi surau yang sebegini besar, Dr. Azmi, indah. Di Selangor kita ada lebih kurang 1,560 buah surau. Ini angka terakhir penghujung tahun 2014, ya. Dan masjidnya 475 buah, dan surau Jumaat 250 buah lebih kurang. Dan saya menjelajah Selangor ni, saya tak jumpa surau yang sebegini cantik, kemas, dan nampak gahnya macam kalah Masjid Shah Alam ni, ya, di sudut dekorasi binaannya. Jadi mudah-mudahan surau yang begini mulia akan dimuliakan lagi oleh para penghuninya, para pengunjungnya, insya-Allah. Sama ada yang datang saban malam ataupun dalam keadaan tertentu dihadir ke rumah ini, sesuai dengan namanya surau An-Nur, surau penuh dengan cahaya. Dan pasti cahaya yang paling utama dalam hidup ialah dua sahajalah. Pertama, cahaya hidayah. Yang kedua, cahaya ilmu. Mudah-mudahan sinar cahaya hidayah akan terus berlanjutan dan cahaya ilmu akan terus berpanjangan, insya-Allah. Dan kita yakin, tuan-tuan, dimanapun kita berada, inilah medan kita. Zon selamat dalam hidup, inilah dia. Zon selamat. Bukan selamat maksud daripada bencana banjir, bencana kebumi, bukan je. Bukan zon selamat daripada bencana tsunami, tetapi zon selamat bagi sebuah keimanan, zon selamat bagi sebuah perpaduan, zon selamat bagi sebuah kehidupan. Kerana bila kita berada di tempat yang sebegini, maknanya kita berada dalam keselamatan. Yang janji keselamatan bukan kita, Allah yang menjanjikan keselamatan. Daripada surah At-Taubah, Allah berfirman dalam surah At-Taubah tentang zon selamat ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang Allah janji kepada kita ialah kepada mereka itu, fa asa ulaika, mudah-mudahan mereka itu, iaitu penghuni masjid, pengunjung masjid dan surau, fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, mereka akan mendapat bimbingan Allah, jagaan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan Allah jamin ialah dari sudut hidayahnya. Hati yang hitam bila ke masjid, dia akan keluar dengan hati yang bersih. Jiwa yang kotor bila datang ke masjid, ke surau, dia akan keluar dengan hati yang suci. Dalam keadaan dia tidak faham ilmu dan cabang hukum hakam agama, dia belajar di surau, di masjid, dia akan pulang dengan ilmu dan keimanan, kefahaman dan kekuatan hati dan jiwa. Di saat mungkin hati kita berkecamuk, dalam bahasa Prof Muhaya, berkeladaklah, ya. InsyaAllah dalam kekuatan kita berada tempat ini, keladak-keladak akan Allah kikiskan. Sifat dendam, dengki, fitnah, haloba, tamak akan Allah kikiskan.
Kerana tempat-tempat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat mungkin kita dalam keadaan tidak melekat perasaan kasih sayang sama kita, jauh hubungan kita, perasaan kita mungkin agak renggang, bila mana kita ada tempat ini, kita akan bersatu dan berpadu, bertegur sapa satu sama lain, bersalam-salaman, bertanya khabar, air muka kita manis sama kita, senyuman dilontarkan, khabar dinyatakan, teguran diberikan, ikatan makin kokoh, makin padu. Yang jauh didekat-dekatkan, yang dekat diserasi-serasikan. Inilah tempatnya. Contohnya tadilah kita dapat bersalaman, dan saya pun boleh tengok wajah tuan-tuan. Kita dapat senyum bersama kita, walaupun tak pun bercakap senyum. Sebab Nabi pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau an talqa wajha akhika bitalaq ataupun bitaliq. Jangan kamu mandang hina satu perkara kebaikan hatta melihat wajah kawan kamu dengan senyuman yang manis. Kita boleh bayangkan. Jadi mudah-mudahan inilah zon selamat kita, dan saya bukan nak sekadar memuji, tidak ya. Tetapi bila tengok suasana yang sebegini, jiwa tenang. Jiwa rasa tenang, selesa, dan seolah-olahnya lokasi yang sebeginilah lokasi yang kalau kita duduk berpanjangan pun kita tak rasa tempoh yang panjang itu. Semalam saya berada di Kota Baru semalam, di Kampung Sirih. Kebetulan topik saya semalam di Kampung Sirih tentang masjid sebagai destinasi keimanan. Masjidnya masjid lama. Ya, Dr. Azmi pernah sampai tak? Tak sampai, Kampung Sirih, masjid. Tapi masjidnya cantik dari sudut lokasi dekorasinya. Jadi ada seorang hamba Allah selesai ceramah semalam, sambil-sambil duk minum tu, dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya duduk di sini sudah hampir 35 tahun ya, di Kampung Sirih. Membesar daripada orang luar, tapi duduk di sini 35 tahun. Tapi yang saya rasa, dia kata, ialah bila saya dapat duduk dalam keadaan belajar, mengaji, duduk berjemaah di masjid ini, saya rasa saya tidak ada melainkan tenang, terhibur hati saya. Berbeza rumah yang saya diami dalam tempoh 35 tahun juga, tapi tak sama dengan apa yang berada sekarang ini. Jadi tanya saya soalan lah. Dia bukan bagi jawapan, saya dia tanya soalan. Jadi kata dia, boleh tak bawa Ustaz hujahkan saya satu hadis ke, satu ayat ke yang melambangkan bahawa perasaan saya tadi betul ikut agama. Soalnya saya rasa seronok bila ke masjid, tak sama rumah yang saya diami. Saya kata, tuan ni macam tanya saya nak menguji saya ni ya? Tak Ustaz, betul, dia kata. Orang dalam bayar dalam sekitar dalam 50-an, adik sikit pada saya ya. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Saya pun jawablah. Saya kata, ada hadis Nabi. Nabi bersabda begini. Sabda Nabi SAW, kunu fid dunya atyafan waj'alu masajidakum buyutan. Hadis daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nabi bersabda, kunu fid dunya atyafan, jadilah kamu di bumi Allah sekadar sebagai tetamu. Sebagai tetamu di bumi Allah, sebagai tetamu, dan jadikan masjid-masjid kamu sebagai kediaman kamu. Saya ulang balik hadisnya, boleh tuan-tuan rakamkan dalam catatan, dalam ingatan. Kunu fid dunya adhyafan wa ja'alu masajidakum buyutan. Jadilah kamu di bumi sebagai tetamu Allah. Bertemu, tempoh tak lama di bumi Allah ini. Sebab langit tak selama kita junjung, bumi tak selama kita pijak. Bila sampai masa, kita akan tinggal segala-galanya. Tinggal jadilah kamu di bumi sebagai tetamu. Jadikan masjid kamu itu rumah kediaman kamu. Tengok tuan-tuan, cara Nabi bercakap.
Nabi letakkan masjid seolah-olah macam rumah kediaman kita. Bagaimana kita cintakan kediaman, kita seronok nak sempurnakannya, nak lengkapkannya, nak tidurnya, nak bermalam, nak bersama keluarga. Seolah kata Nabi, masjid ni tempat kamu macam kediaman kamu. Jadi hubungan kasih tu menebal. Jadi Allah tanya saya, kata itu jawapan saya. Dia kata, terima kasih Ustaz, sebenarnya saya dah dengar hadis ni, tapi dalam bahasa Melayu ini Ustaz bahasa Arab semakin yakin. Rupa uji saya, rupa kawan kita ni. Okeylah, saya pun dapat daripada beliau sesuatu dan beliau dapat pada sesuatu. Berkongsilah tuan-tuan. Jadi apa yang nak gambar kepada tuan-tuan ialah inilah tempat kita yang paling berkat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bila jiwa kita melekat dengan rumah Allah yang sebegini, kesan yang paling besar ialah nun di padang mahsyar nanti. Saat di mana kita berada dalam keadaan gegak gempita akhirat yang tak dapat kita bayangkan. Orang dalam tangisan, meraung, dalam kepedihan, suara-suara yang macam-macam. Tapi ada segolongan manusia tenang setenang-tenangnya. Tenang. Orangnya kata Nabi siapa? Orang yang hatinya melekat dengan masjid. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillah. 7 golongan manusia kata Nabi yang berada dalam keadaan Allah jagai dia di bawah naungan arasy Allah. Orang susah dia senang, orang bertempik sakit dia selesa, orang meraung sakit macam-macam dia tak ada apa-apa, sebab Allah jagai dia di padang mahsyar. 7 golongan. Satu di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Manusia yang hatinya lekat, dekat, rapat dengan masjid selama hidup di bumi dahulu. Dia di country Hajj ke, macam saya di Melayu Subang Shah Alam ke, orang belah Bangi ke, belah Johor, mana sekalipun, bila melekat dengan masjid sampai kematinya, di padang mahsyar nanti Allah beri jaminan orang dalam keadaan susah, bertempik, menangis, takut, bimbang, dia tak ada apa, tenang setenang-tenangnya. Jadi rezeki ini ada rezeki yang besar tuan-tuan. Sebab itulah mari sama-sama kita raikan suasana kita berada ini. Mudah-mudahan yang jauh-jauh kita rapat-rapatkan, yang dah dekat-dekat kita serasi-serasikan lagi. Tadi Al-Fadhil sahabat saya Tu Haji bisik kat saya, Ustaz tak ramai ya kita jemaah kita, itulah dia ya. Alhamdulillah dia ramai dah malam ni tuan-tuan. Kalau kita campur dengan malaikat dah beribu ni, dengan sayap malaikat banyak mana. Sayap malaikat dia boleh menutup ruang dunia seisinya. Sebelah malaikat sayapnya boleh tutup ruang dunia. Ya, kita dah ramai, cuma kita tak nampak saja. Kita nampak kita. Cuba Allah nampak ke malaikat, demam kita, lari balik. Sebab malaikat ramai sangat. Saya yang pertama lari balik lah ya tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, maknanya rezeki Allah beri ini ada satu nikmat yang kita kena pertahankan. Biarlah sampai bila-bila sekalipun, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hati kami cintakan rumah-rumah-Mu, kan inilah zon selamat buat kami. Ia akan menyelamatkan kami, sejahterakan kami, insya-Allah. Itu sekadar muqaddimah tu, sekujam muqaddimah saya tuan-tuan ya. Dan terus 1 jam. Jadi ceramah malam ni saya ingat tak lama lah, kita akan tamatkan sekitar pukul 12.30 cukup lah ya, lebih kurang lah ya. Baik tuan-tuan sekalian, terima kasihlah kepada Dr. Azmi dan Prof. Muhayyad di atas undangan pada malam ini. Saya pada malam ini ada cadangan untuk bercakap kepada tuan-tuan dalam semangat kita dah masuk ke bulan Syaban yang berkat ini, dan kita sudah menghampiri bulan yang kita sama-sama tunggu sebenarnya, itu bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu hari yang kita sama tunggu nanti adalah satu hari namanya bulan Ramadan lah ya. Pasti kerana dalam hidup ini untuk kita bertemu Ramadan, ia bukan sesuatu yang kita boleh jangka, yang kita boleh nyatakan, melainkan Allah yang beri kita ruang dan peluang itu. Suatulah doa-doa seperti yang kita biasa dengar tu daripada imam kita baca, Allahumma barik lana
Sya'ban, ya, Allahumma barik lana. Tak ingat doa itu? Ya Allah, berkatilah kami dengan bulan Sya'ban, dan nikmatilah kami dengan bulan Ramadan. Di Melayu teruslah mudah, ya. Itu antara doa dalam hadis sebenarnya. Kita minta supaya kita masuk Sya'ban, kita dapat Sya'ban, Ramadan kita dapat sama. Kita minta dah Sya'ban dapat, ya Allah, Ramadan aku nak sama, nak bulan Ramadan. Jadi kita doakan mudah-mudahan di saat Sya'ban telah kita capai ini, dah masuk hari, dah masuk berapa? 6 ke 7 Sya'ban, ya, mudah-mudahan kita dapat masuk ke bulan Ramadan yang berkat, insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak mulakan begini. Saya malam ini tidak bercadang untuk bercakap tentang soal fiqh Ramadan, ya. Saya tak bercakap untuk tuan-tuan pada malam tentang fiqh Ramadan. Apa itu makna puasa, syarat sah puasa, hukum puasa. Tidak bercakap tentang hal fiqh Ramadan. Yang saya nak bincangkan malam tentang beberapa perkara berkait dengan falsafah Ramadan, di mana Ramadan dalam kehidupan kita. Jom kita mulakan. Dalam hidup ni tuan-tuan, ada 3 benda kita kena jaga. Yang pertama, dalam hidup kita ini kita ada dinamakan mata rantai dalam kita hidup. Mata rantai kita. Mata rantai kita ialah ibadah. Kita puasa, kita semayang, kita berzakat, kita derma, tolong orang, bantu orang, jaga anak yatim, beri makan fakir miskin, kita buat kebaikan. Itu mata rantai. Mata rantai kita ibadah. Sebab ibadah ini sesuatu yang akan mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita habis tenaga kerana berpuasa, habis duit kerana bersedekah, habis wang kerana berzakat. Itu mata rantai dengan Allah ni. Dengan Allah. Sebab kita dalam taraf hidup sebagai pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Amanah harta, amanah duit, amanah pangkat, kita kena tumpah pada agama. Itu mata rantai pertama. Maknanya mata rantai kita ibadat. Ada 3. Yang kedua, kita namakan iman itu sebagai kompas kehidupan kita. Dalam hidup kita, kita ada kompas kehidupan. Kompas kita imanlah. Kerana iman dia akan mencerahkan sebuah perjalanan kita. Bila iman ada, kita akan berada landasan hidup yang betul. Kompas kita kepada Allah. Bila iman ada tuan-tuan, bermakna kita tidak akan mudah terjebak dengan kejahatan. Sebab iman pendinding. Jadi kompas kita betul, lurus menuju kepada matlamat yang sebenar. Kerana iman. Tapi kalau iman tak ada, kita akan menyeleweng. Satu Nabi bersabda, contoh saya ambil. Nabi kata apa? La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Contoh, Nabi kata, tidak berzina seorang manusia ketika itu dia seorang mukmin. Nampak tak? Hadis ni, saya ambil contoh hadis yang simple, tapi bab berzina. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata, tak akan berzina seorang manusia ketika itu dia beriman. Makna kalau iman tak ada, dia mudah buat. Dia mudah buat kejahatan, keburukan, maksiat, dosa macam-macam. Sebab iman tak ada. So, kalau iman ada, benda maksiat dia nampak, ini jahat, ini buruk, ini baik, ini putih, ini hitam. Sebab iman. Jadi iman kompas kita. Iman kompas kita. Jadi bila iman ada, bermakna kita akan tahu kompas hidup kita. Kita buka mata saja, nampak baik, buruk, halal, dosa, pahala. Tapi iman tak ada, sama, dia tak nampak apa. Dalam hidup dia tak nampak dosa pahala. Bagi dia sama saja. Yang penting dapat. Boleh makan, tidur, bangun, seronok cukup. Iman tak ada. Tapi iman ada, dia nampak. Jam 5 pagi dia bangun, kerana iman, masjid mana nak pergi. Jam 5.40 kejap itu subuh akan masuk. Kerana iman. Dia bangun jam 5 pagi. First dia nampak kepada dalam hidup ialah kompasnya, kejap lagi subuh, 5.40 subuh. Surau mana, masjid mana. Kerana iman. Tapi kalau iman tak ada, 5 pagi dia nampak pejabat. Nampak nasi lemak kat mana pagi ni. 5 pagi dia belum nampak nasi lemak kat mana. Nak makan dengan siapa, nak makan kat mana, akhir nak makan siapa.
Dipikir makan siapa aku ini? Siapa sasaran aku hari ini? Nak tipu ke? Minta maaf ya. Iman. Ini simple contoh ni. Bangun 5 pagi, iman tadi dia sebut dah. Kejap lagi, jangan lupa 5.40 azan akan berkumandang. Walaupun dia nampak dalam urusan pejabat ada meeting, ada kerja banyak-banyak, tapi awal-awal dia nampak ketika bangun itu, Allahu Akbar, subuh akan masuk kejap lagi, aku nak sembahyang subuh berjemaah. Giliman tak ada, tak nampak tuan-tuan. Mana ada rekod dari dia subuh jam 40? Dia tak nampak. Mana dia nampak dalam dari dia 1:10 tengah hari waktu zuhur? Dia tak nampak. Mana dalam rekod dari dia nampak asar 4:35 petang? Dia tak nampak. Mana dia nampak maghrib 7:20? Dia tak nampak. Dari itu tak ada. Tapi orang beriman dia nampak bukan setakat subuhnya. Dia nampak dah zuhur 1:10 tengah hari. Maghrib petang nanti 7:20. Isyak 8:31. Nampak? Sebab iman kompas kita. Satulah kita ni kalau pagi-pagi, ya, antara sunnah dalam kita berpagi-pagi doa, ya. Sunnah kita berpagi-pagi doa. Dia benda simple tapi benda macam dah benda yang akan melorongkan kehidupan kita. Sunnah kita berpagi-pagi doa. Daripada kita bangun tidur saja, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita minta kepada Allah keselamatan hidup hari ini. Apalagi doa yang lain. Contoh doa yang kita patut bacalah, ya. Saya kira kalau tuan-tuan dapat semak dalam al-ma'thurat, ya, imam kita boleh dapatkan dan edar kepada jemaah, ya. Satu doa dalam kitab ma'thurat. Ada satu doa yang kalau boleh kita jangan lupai, jangan tinggalkan. Saya syorkan kalau kalangan tuan-tuan yang belum lagi hafal, saya minta jadikan ia sebagai bacaan harian, dan insyaAllah al-fadhil ustaz kita atau imam kita boleh dapatkan daripada ma'thurat, boleh fotostatkan, ya. Doanya pendek saja. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okay, imam dah, tuan. Imam boleh ajar ni, duk talaqi imam lah. Ya, duk ramai-ramai talaqi. Tak boleh sejam sampai 4 jam tak apa. Tak boleh 4 jam sambung sampai subuh. Boleh talaqi imam kita. Ya. Ini doa sunnah Nabi yang ajar ni tuan-tuan. Doa ringkas saja. Saya ulang balik. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berpagi-pagi kami wahai Tuhan di atas agama Nabi kami Muhammad. Tengok, berpagi-pagi kami di atas kesucian ikhlasnya hati kami kepadamu. Kan cantik doa tu? Cantik tuan-tuan, perintihan kita supaya kompas kita pagi-pagi ni betul sampai bila? Bukan takat malamnya, sampai ke mati. Kompas kita tak akan sama sekali jauh bawa ke lain. Seolah waste kita dah nak tuju kau terakhir lah. Macam saya tadi pada rumah tadi catatkan dalam waste surau An-Nur Counter Heights Kajang. Tekan je, dia tunjuk dah. Daripada rumah tadi sepatutnya 34 minit, tapi dah jam-jam 1 jam, ya. Dan ceritanya sampai juga ke sini sebab kompas saya ikut waste yang tekan tadi. Saya tekannya counter high, betul-betul sampai ke surau An-Nur. Maknanya dia akan bawa saya sampai ke sini. Dia tak akan bawa pergi ke Rembau, ke Sejangkan, ke Bentong dah. Saat saya tulis kat situ counter high Kajang, sebab saya nak datang ke sini, kompasnya bawa saya ke sini. Itu contoh yang mudah, ya. Saya bawa ini benda-benda yang saya pun tak erti nak ceramah panjang-panjang, tuan-tuan. Tak erti nak ceramah lebih-lebih, ya. Tapi sekadar sebut kepada tuan-tuan, inilah yang kita cuba nak bangun, kita nak bina. Kerana bila kompas iman kita ada, insya-Allah kita beroleh keselesaan dalam sebuah kehidupan. Tenang.
kita tak hidup dalam suasana berkeladaklah hati kita, perasaan kita. Kompas apa dia? Iman. Yang pertama tadi apa dia? Okey, tuan-tuan sama saya lagi tu, bimbang juga kalau dah hilang. Ya. Baik, ibadat adalah apa tadi? Ibadat penting, jaga ibadat. Kalau tidak, baik. Yang keduanya, iman, kompas kita. Bila ibadat jadi mata rantai dengan Allah, mata rantai tidak akan putus. Mata rantai tidak mudah putus, berkarak pun dia akan terus berjalan. Baik, yang kedua, kompas keimanan. Yang ketiganya ialah amal kita adalah pemandu kita. Amal kita, kita buat segala kebaikan hidup adalah pemandu kita. Dia akan pandu kita. Saya sebutkan tadi ayat ini, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Maksud ayat ini apa dia? Allah minta kita tolong ingatkan supaya apa? Tuan-tuan, supaya hidup kita dalam keadaan kita beramal, beribadat. InsyaAllah itulah pemandu kita. Dia akan bawa kita, dan pembawaan nanti sampai ke mana akhirnya? Ke syurga. Bahkan kita minta dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami daripada percikan sambaran api neraka yang bernyala-nyala. Baik, yang akan bawa itu ialah apa dia? Amal kita lah. Amal soleh, tuan-tuan. Amal soleh yang tuan-tuan telah jana melalui tadi, ibadat tuan buat tadi, sembahyang, puasa, zakat, haji, buat baik pada orang, tolong fakir miskin, anak yatim kita bela macam-macam. Itu ibadat. Semua dalam bentuk amal. Amal soleh. Maka amal soleh pemandu kita. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quranul Karim. Ada hujahnya. Surah An-Nahl, Allah kata apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu hujah saya. Sesiapa yang beramal, lelaki dan perempuan, dengan amal yang salih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang selamat dan bahagia. Hayatan thayyibah, tak selalu bahagia lah. Jadi maknanya amal kita pemandu kita ke mana? Nun, ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga perkara ini, ibadat kita keseluruhan, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, derma, semua konteks ibadat kita itu mata rantai. Iman adalah kompas kita. Amal soleh kita, daripada konteks amal tadi jadi amal soleh belaka. Kumpulan amal soleh kita pemandu kita ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panjang muqaddimah ni, nak masuk pada tajuk ni payah rupanya, ya. Baru nak masuk tajuk ni dekat isyak dah. Jadi tuan-tuan sabar dengan saya malam ni, ya. Sebahagian daripada amal soleh, sebahagian ibadat tadi ialah Ramadan. Jadi dalam konteks ini saya nak sebut 3-4 perkara falsafahnya, bukan fiqh Ramadan. Pertama sekali, saya lebih bersetuju tidak menterjemahkan bulan Ramadan sebagai bulan puasa.
Saya sebut sekali lagi, seulang, in record ini untuk TV Hijrah ini. Bukan Bukan untuk YouTube. Okey, cantik YouTube tu. Saya bersetuju dan lebih bersetuju, jangan terjemahkan Ramadan sebagai bulan puasa. Tapi terjemah apa? Bulan Ramadan. Kita nak sambut bulan Ramadan, kita nak raikan bulan Ramadan, kita nak beramal Ramadan. Habis puasa sebahagian pakej Ramadan. Kalau kita hanya terjemah Ramadan sekadar bulan puasa, bermakna pakej ibadah lain di mana beradanya dia. Sedangkan Ramadan Allah tawarkan kepada kita bukan hanya puasa. Allah tawarkan pakej Ramadan yang lengkap, paling tidak 10 pakej Ramadan ini. 10 pakej. Pertama, puasa itu sendiri. Ramadan pakej pada puasa, dan puasa daripada matahari naik hingga gelincir. Malam tak puasa dah, gaji macam mana pun tak boleh, haram puasa. Oh, saya ustaz, saya puasa keputusan tak apa, saya nak puasa belah malam, haram. Jangan main-main. Sebab Allah hanya nitahkan kita puasa hanya daripada waktu siang hari. Malam bukan ibarat puasa. Malam waktu makan. Kok ada lah orang lebih rajin. Saya ustaz, saya puasa tak masalah, saya 4 hari puasa tak masalah, tak buka. Ini sombong namanya. Sebab Nabi tak pernah titahkan kita puasa sampai tahap tu. Nabi sebut bila sampai berbuka, segera berbuka. Sampai kata Nabi, ya, la yazalul abdu bi khairin ma ajjala al fitra. Sebaik-baik manusia bila masuk waktu berbuka, segera berbuka. Mana masuk berbuka waktu, terus berbuka walaupun sekali air seteguk. Tak boleh tanggung-tanggung lagi, tak boleh kata-kata saya bulan puasa ni kadang-kadang buka pukul 10 malam. Ini sombong namanya. Ada tu. Ada Aiman, ada sebut kat saya tu. Dia kata, saya ustaz gelbak puasa ni kadang-kadang tak nak makan, berbuka bukan tak nak makan. Dia kata, saudara ni sombong sebenarnya. Celik kat saya pula dia. Dia sebab Nabi kata, sebaik-baik hamba Allah yang beriman, bila masuk berbuka, ajal, makna segera. Azan masuk, terus minum ataupun diamalkannya buah tamar sedikit. Itu orang terbaik, kata Nabi. Takkanlah kita baik bernabi lagi, Nabi segera berbuka, kita nak tangguh sampai pukul 10 malam. Tak kena lah. Jadi yang pertama, Ramadan jangan terjemah bulan puasa. Lepas tu kalau tuan-tuan nak WhatsApp kepada kawan-kawan nanti, ya, selamat menyambut Ramadan, jangan tulis selamat menyambut bulan puasa. Tak kena. Ya. Ini saya mengambil pandangan pemikiran beberapa kali ulama-ulama kita yang terkini dalam kefahaman yang mereka cuba lontar pada masyarakat. Sebab Ramadan berpakej. Pertama, Ramadan puasa. Ada 10 kan? Kita bilang sekali. Ini tak panjang, ringkas ini. Yang kedua, pakej Ramadan ialah Al-Quranil Karim. Mana orang menyambut Ramadan, dia tak tinggal puasa, Quran tak tinggal. Dia berpuasa, Quran tak tinggal. Sikit pun dia, banyak alhamdulillah. Kena baca. Kenapa? Kerana Quran dan Ramadan tak pernah terputus dan diputuskan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turun banyak Al-Quran. Allah kait Ramadan Quran ni seolah-olah macam kembar siap. Melekat di dada, melekat di bahu, seolah macam tu. Yang kedua, pakej Ramadan Al-Quran. Pakej Ramadan ketiga ialah bertarawih. Artinya bila Ramadan kita berpuasa, sertakan dengan tarawih. Jangan pula ada orang berpuasa tarawih tak adil, ghaibul ghuyub tarawih, tak datang tarawih, puasa jaga, tak tepat. Sebab dalam Ramadan pakejnya adalah tarawih bersama-sama. Soal 8 ke 20 itu bukan isu. 8 pun ya, 20 pun ya. Nak buat 60 pun ya.
Yang tak ya, tak rakaat. Yang tak ada rakaat, itu yang tak ya. Ya. So ada orang tanya saya, Ustaz, ni tempat 8 ni, tempat 20, yang 8 ni pemalas, yang 20 ni rajin. Sebab okey banyak. Saudara pergi mana? Saya dah 8 berbalah, 20 tak buat lah. Awak yang tak betul ni. Yang betul 8 betul, 20 betul. Kita kadang-kadang tak mampu nak buat 8, kadar 2 rakaat pun betul. Kita dah tak larat, letih, penat. Katalah sebagai contoh, demam, 2 rakaat selesai, boleh balik berehat di rumah, ambil masa berehat, bangun awal-awal besok untuk bertahajud. Okey. Jadi yang sebenarnya pakej Ramadan ketiga adalah bertarawih. Puasa tarawih sekali. Jadi kalau terjemah bulan Ramadan, bulan puasa, mana tarawih, mana Qurannya? Jadi kita terjemah betul Ramadan. Pakej keempat Ramadan ialah kita berqiyam, bertahajud. Berqiyam, bertahajud. Bangun awal pagi dalam keadaan nak bersahur. Saya nak sarankan tuan-tuan, baik sang suami, sang isteri, belum kita fikir nak masak apa, nak makan apa untuk sahur ini, awal-awal bangun, ambil wuduk, bersihkan badan, habis jadah, ambil masa untuk berrukuk dan sujud walaupun 2 rakaat. Jangan terus-terus bangun-bangun dengan baju kelawar ke baju apa tak tahu, terus ke dapur masak nasi dan masak apa. Itu tak menepati. Bukan berdosa, tak berdosa, saya kata tak menepati. Bayangkan kita bangun awal-awal, kita bertahajud 2 rakaat. Dengan wuduk itulah kita masuk ke dapurnya. Dengan wuduk kita basuh berasnya untuk kita masak. Sebagai contoh, berkat. Mungkin dengan zikir di bibir, tengah-tengah dia masak itu sebab tadi baru tahajud 2 rakaat. Subhanallah berkumandang. Sedang kacau IT pun subhanallah, isteri dan suami. Bayangkan berkat. Ini dengan mata tu nak celik lagi. Celik nampak gula tu macam garang je gula. Ya. Kita hilang barakah pagi subuh tadi, pagi tahajud. Sebab itulah kita kena kerjasama yang baik. Ya. Saya tak panjang sebab saya ringkas ni. Berapa dah? 4. 4 maknanya kita bertahajud. Itu pakej Ramadan. Tak boleh buat 8, 10, 2 memadai, silakanlah. Yang penting ini kita punya kualiti doa kita kepada Allah, kualiti rintihan kita kepada Allah, kualiti air mata kita kepada Allah. Itu yang paling utama. 2 rakaat, bukan 8 rakaat. Saya kadang-kadang tak 8 pun, pemalas saya ni tuan-tuan. Tapi kita kualiti 2 rakaat tadi, sujudnya kita, dahi cecah ke bumi dalam keadaan air mata turun basahkan. Ingat dosa yang lama, ingat wajah anak-anak kita yang berada di kediaman kita, nak minta mereka selamat, tambah ilmu, dalam dada ada iman. 2 rakaat tapi kualiti kita, doa kita dalam 2 minit itu penuh kesungguhan, bukan main-main. Dalam keadaan tangan kita tadah dengan penuh keinsafan. Cukup. Islam tak melihat soal kuantiti, Islam letak soal kualiti. Islam nak tengok kualiti, keikhlasan kita, kesungguhan kita. Yang keempat, jaga pakej ini, tahajud. Sebab itulah kita mesti tak kena ada pakatan, cooperation yang baik. Kejutkan isteri yang bangun yang, kita dah nak sahur. Bukan takat isteri bangun, kita bangun sekali. Ini kejut isteri yang bangun yang, abang nak tidur lagi ni, kejut abang nak makan. Ini rugi besar tuan-tuan. Apa kata kita bangun, isteri 2 rakaat, kita 2 rakaat, isteri ke dapur, kita nak tolong ke tak tolong ke, kita juga sembahyang, tangan tak dah lebih lama, boleh mendam. Bayangkan tuan-tuan. Pakej keempat adalah tahajud. Pakej kelima Ramadan adalah istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Ini pakej Ramadan. Sebab tu orang berpuasa tak cukup puasa, dia kena istighfar, bertaubat. Kenapa Ramadan ini peluang keemasan? Sebab Allah kata, Nabi bersabda, innal malaika